lepas tu pakai Vaseline, lepas tu baru kita spray. Salah satu lah, tak ada dua-dua. So benda ni dia akan buat kulit lembap. Bila kulit lembap, dia akan lagi tahan lama lah daripada kulit kering. Sebab kulit kering dia memang tak boleh berpegang dekat perfume tu. Tak reti lah nak explain macam mana, tapi simple. Kalau kulit kering, perfume tu hilang cepat sebab dia tak grip, tak melekat. Kalau kulit lembap, dia ada ruang untuk melekat perfume tu dekat celah kulit kita. Kalau tak faham tak tahu lah nak explain macam mana. Okay, so masuk teknik penyemburan pulse point, titik nadi. Okay, so apa benda ni? So lokasi strategik pulse point. Pulse point ni adalah tempat yang kulit kita nipis dan dia tersorok. Sebab tu kita pilih pulse point ni. Okay, so belakang telinga, bau lebih dekat dengan hidung, memperkuatkan keharuman. Kat leher, haba semula jadi membantu penyebaran, menyebarkan wangian. Pergelangan tangan, haba dari nadi membantu bau tahan lebih lama. Dada, haba badan bantu baurkan dan memanjangkan ketahanan bau. Baurkan Dalam siku, kawasan tertutup membantu bau kekal dan tidak cepat hilang. So pulse point ni, dia tempat yang tersorok. Kalau pakai pun biasanya dia tak kena direct matahari.